So ahli keluarga saya yang buat stem cell terapi adalah nenek saya. Dia buat stem cell pada 2 tahun lepas. Umur dalam 70 tahun ke 78 tahun. Ceritanya pada 2 tahun lepas dia minat penyakit chronic kidney failure stage 4. Doktor inform yang nenek dia perlu buat dialisis. Tapi sebab saya tahu kalau kita masih lagi proceed untuk buat dialisis, macam-macam masalah akan berlaku seperti kena denda, kena buat dialisis semua tu kiranya leceh. Sebab saya tahu berkenaan dengan stem cell ni, saya decide untuk convince my mom lah and my dad explore this option of stem cell therapy lah. So bila kita buat comparison tu before after, doktor mengatakan memang dia punya ginjal tu dia tak, bukannya orang panggil turun, tapi dia maintain. Dia tak macam lagi teruk lah, di mana kita perlu buat dialisis. Selepas sebulan tu kita tengok, lepas dia pun buat check up cari kat hospital apa. Even the doktor so terkejut. Yang dia punya ginjal ni tak perlu buat dialisis. Alhamdulillah dengan pemakanan yang okey semua, dia punya kidney tu sampai sekarang 2 tahun. Dia still lagi maintain lagi. Dia tak perlu buat, alhamdulillah dia tak perlu buat dialisis. So sekarang dia still lagi boleh berkebun seperti biasa. Dia still lagi boleh drive seorang pergi supermarket.